Jangan letak semua duit dalam ASB. Jadi apakah tips untuk kita elak daripada menjadi sandwich generation? So guys, pertama sekali kita kena bina emergency fund yang bertingkat. Emergency fund ni kita semua orang tahu lah kan, duit kecemasan penting. Tapi tak ramai yang tahu bertingkat ni apa. Jadi konsep bertingkat ni penting sebab setiap lapisan ini ada keperluan keluarga yang masing-masing. Jadi kita akan mulakan dengan level pertama yang paling penting sekali, iaitu emergency fund untuk diri sendiri. Jadi untuk ini korang kena target at least 3 hingga ke 6 bulan living expenses. So kalau korang punya kos hidup sekitar RM3,000 sebulan, maknanya emergency fund korang minimum kena ada RM9,000 sampailah ke RM18,000. Dan duit ini sebaiknya simpan dekat tempat yang mudah dicairkan, tapi ada sedikitlah pulangan. Contohnya high interest saving account, fixed deposit yang fleksibel, ataupun e-wallet lah. E-wallet yang boleh dapat return, contohnya macam TNG Go Plus, ataupun kalau korang suka money market fund boleh guna Versa Cash Eye. Jadi kalau nak daftar Versa boleh guna link Daus di bio, dan jangan lupa menggunakan kod VDAUS DK lah sebab tu korang register supaya dapat RM10 reward daripada Versa, tapi kena deposit dulu RM100 ke dalam Versa. And then guys, jangan letak semua duit dalam ASB ataupun saham lagi tepat, sebab emergency fund ini dia kena senang nak dicapai, senang nak dicairkan. Dan level kedua adalah emergency fund untuk parent. Jadi fokus utama biasanya adalah bab kesihatan, sebab kos rawatan swasta ini boleh mencecah RM5,000 ke RM10,000 sekali saja masuk ward. Jadi walaupun parent kita boleh suruh dia pergi ke hospital kerajaan ke, pergi ke KK ke, tapi akan ada satu ketika di mana dia emergency, kita tahu kerajaan ni dia agak lambat. So kalau nak cepat kita paksa pergi ke klinik swasta ataupun hospital swasta. So untuk itu kita kena prepare lah emergency fund untuk masuk ke hospital ataupun ward swasta ni. So untuk itu kita kena allocate RM200 sebulan khusus untuk tabung parent, dan dalam masa 2 tahun dah terkumpul RM8,800. Cukuplah untuk menjadi buffer awal untuk parents kita. Dan duit ini kita boleh letak dalam tabung haji ataupun ASB lah, supaya boleh maintain liquidity tapi still ada dividen. Dan lagi baik seeloknya lah korang boleh combine dengan medical insurance untuk parent. Tapi kalau umur dah lanjut, biasanya memang takkan dapat lah insurans ni semua. Mereka pun tak nak cover orang yang dah sakit kan. Jadi level ketiga adalah emergency fund untuk anak kita pula. Jadi ini lebih kepada education fund, bukannya emergency fund sangat lah. Nak ada pun boleh, tapi untuk education fund ni sebab kita tahu memang confirm dia akan belajar. Kalau tak belajar pun kita akan confirm lah dia sambung belajar. Kalau boleh lah, kalau tak boleh kita ambil lah duit tu untuk benda lain. Tapi nak tak nak kena simpan juga duit untuk education fund ni. Jadi untuk itu korang boleh guna SSPN, sebab selain daripada duit simpanan, korang ada tax relief sampai RM8,000 setahun. Depend lah tengok tahun tu macam mana kan dia punya pelepasan cukai waktu tu. Jadi contoh kalau korang simpan RM250 sebulan untuk anak, setahun dah jadi RM3,000. So lepas 10 tahun tanpa kira dividen pun korang dah ada RM30,000. So cukuplah untuk cover sebahagian kos universiti awam. Kalau swasta maka agak pening sikit kat situ. Jadi kalau kita campurkan dengan dividen SSPN, jumlah itu boleh menjadi lebih besar lah nanti.